Semangat muafakat penduduk kampung Tempoyak Jelawat Bacuk terserlah apabila mereka bergotong royong menambah baik kemudahan Surau Ar-Rahman yang baru beroperasi sejak Jun lalu. Pengerusi surau Zulkifli Muhammad 62 tahun berkata, pembinaan surau itu pada awalnya dilakukan pemilik tanah dengan kemudahan asas sebelum jemaah kampung bersama-sama berganding tenaga menambah kelengkapan demi keselesaan pengguna. Surau ni dia operasinya 2 minggu sebelum Raya Haji baru ni. Bermula dengan lebih kurang 3-5 orang lah. Lah ni sudah mencapai rasa-rasanya 20 orang dah. Ataupun lebih lah. Surau ni pada asasnya ada belakang, kemudian asasnya adalah bosu. Pengasas surau ni dia buat belakang dah, tapi kita sebagai jemaah ni hak mari kemudian ni kita buatlah lebih kurangnya kita usahakan bahagian dalamnya lah. Contohnya seperti rak-rak kecil, tempat apa tu ke, banner-banner ke apa yang perlu. Tapi tak cukup lagi rasanya, banyak lagi. Dia berkata demikian ketika ditemui kru iMedical TV di surau berkenaan hari ini. Menurutnya, pembinaan garaj motosikal di kawasan surau itu turut diusahakan hasil sumbangan penduduk setempat selepas ruang sedia ada didapati tidak mencukupi untuk menampung jumlah kenderaan jemaah terutama ketika hujan. Tambahnya, semua kerja-kerja pembinaan dilakukan sepenuhnya atas inisiatif jemaah menggunakan dana hasil kutipan penduduk kampung. Cabaran sini dari segi kewangan, betul juga lah dari segi kewangan tu kita mencabarlah. Peringkat permulaan ni kita tak agak-agak bahagian sinki tak ada lagi, dapur tak ada lagi, banyak lagi lah tak ada. Bahagian awning tak ada lagi. Zulkifli turut berharap agar masyarakat luar dapat menghulurkan sumbangan bagi mempercepatkan penyediaan kemudahan di surau tersebut. Kalau ada sumbangan daripada luar, kita amat galakkan dan kita harap sangatlah. Sementara itu, penaung Surau Ar-Rahman Yusof Saleh 81 tahun meluahkan rasa syukur kerana impiannya membina sebuah surau akhirnya menjadi kenyataan. Lepas tu lelah ni kat dia ni lah tolong pulak ni batu kan. Sikit-sikit banyak tu. Pakak-pakak lah. Pasal Haji suka hati lah lelah ni agak lah. Aku uji agak apa dia nak tak buntu agak apa gak. Alhamdulillah lah dia ni pakak tolong belakang batu surau ni kita serah ke dia ni dah ke Allah dah. Tidak hak kita dah ni. Surau ni. Serah betul-betul dah. Bagi mereka yang ingin menyalurkan sumbangan bagi menambah kemudahan di surau berkenaan, boleh menghubungi pengerusi Surau Ar-Rahman Zulkifli Muhammad di talian 019 989 3080. Nur Atirah Azman, Berita iMedical TV.